Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hari ini abang nak membawa anda tentang bagaimana cara kita mengukur. Banyak sangat soalan abang dapat tentang benda ni. Macam mana cara ukur Alora Pants yang betul? Okey, pertama kita dapatkan pita pengukur. Pita pengukur yang panjang ni dia ada dua bentuk, dua side ni. Satu side yang menunjukkan sentimeter yang dekat-dekat ni. Satu lagi yang inci, yang agak jauh. Kita nak guna sentimeter. Bila kita guna sentimeter, ukurannya lebih tepat. Okey, jadi macam mana nak ukuran ni? Pertama kita kena ukur pinggang. Yang kedua kita kena ukur pinggul. Jadi pinggang ni di mana? Abang nak jemput isteri abang. Come, silakan. Diri kat sini. Okey, macam mana ukur pinggang ni? Kena buat macam ni. Okey, rapatkan siku. Dan ambil sentimeter ni, kita ukur dia di bawah siku dia ni. Bawah siku ni dapatkan ukuran. Macam ni. Dapatkan ukuran, kita rekodkan. Yang kedua, pinggul, dia kena pusing. Okey. Kita ukur macam ni, ambil bahagian yang paling puncak punggung dia. Ini paling puncak punggung dia. Pastikan ukurannya dan kita rekodkan ukurannya. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye.